Pacul sangat ke Tan Sri AGP? Pemahaman komunis sedang menular di dalam masyarakat kita sekarang ini. Seperti mana Tan Sri Rais Yatim telah buat laporan polis pada petang tadi, hari ini Wira Perkasa malam ini tampil untuk buat laporan polis. AGP lupa tentang peristiwa Bukit Kepong di mana tumpahnya darah pejuang-pejuang kita berlawanan komunis. Sedangkan hari ini pihak-pihak yang tak sepatutnya sedang menyebarkan dakwah komunis di dalam tanah Melayu kita ini. Jadi adakah Tan Sri AGP lupa juga perkara-perkara ini semua? Jadi orang Melayu yang ada letakkan gambar Osama Laden, mungkin sekejap je Tan Sri AGP kerahkan anggota Tan Sri AGP untuk menangkap. Punya pemahaman komunis di dalam tanah Melayu ini sekadar macam tengok macam tu saja. Sepatutnya Tan Sri AGP dah mula mengesan dan mencari NGO-NGO yang membawa pemahaman komunis ini yang melanggar Yang Tolak Agong, kerana Yang Tolak Agong adalah ketua kerajaan, tetap ada menteri dalam negeri untuk mencari NGO Cina ini.